Syahadan ketahui olehmu bahawasanya suka di dalam berbuat ibadat itu ada kalanya dia cela oleh syarak, ada kala dipuji oleh syarak. Ya, itu kata ulama sufi ni dan pakar dia punya hurai kata satu. Kalau tak orang jalan sufi macam nampak benda ni, buat ibadat itu kan dah dah. Betul lah tu. Abang kau nak lagi tu kan. Ni sufi punya kaji satu dibuka. Ya, baru nampak cantik. Dia kalau tak mengaji mutasawuf ni macam buka air pipe kan, dia minum macam tu kan. Apa rasa kan? Baik rasa. Kelat dah tekak kita kan. Kita kena tapis. Air tu tapis, 7 tapis pakai. Bau dah sedap, ujung dia halus air ni. Tu maksud ilmu tasawuf, dia menapis kedudukan amal kita dengan Tuhan. Dia cantik betul. Bau ada rasa dia bagi. Ini kita buat lebih kurang tapis, tentu je lah boleh minum, tapi macam atau perabot kita buat pergi kedai perabot tu siap paku-paku dah duduk, kita beli tu aja. Tak ada polish, tak ada apa, tak ada. Balik selumbau kasar duduk, tapi tak sedap lah dan kasar nak bunyi ayam maknanya belum tak. Dia belum apa lagi, belum guna apa? Penghalus dia, kertas pasi tak guna lagi, mesin tak guna lagi. Bernis dah jauh lagi. Dia tak sapu kita duduk, boleh duduk tapi tak senonoh lah buku. Tak sedap lah. Mana tak ada keselesaan bila kerusi yang kita duduk, perabot kita duduk, kita tak betul licin kan dia. Ya, duduk tak sedap. Begitulah hati tak akan sedap kalau kita tak licinkan dia betul dengan Tuhan. Dia betul menghadap Tuhan pun lazat dia akan rasa.